Bismillahirrahmanirrahim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29 maksudnya. Dan ingatlah, hari ketika itu orang yang zalim menggigit kedua tangannya sambil berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak mengambil si dia menjadi teman karibku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan akan sentiasa mengecewakan manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam program Tazkirah Usrah seperti biasa bersama saya Nazira Noran. Dan bersiaran ketika ini topik kita sangat menarik untuk kita sama-sama praktikkan dalam kehidupan kita, dalam kekeluargaan kita bila kita bercakap mengenai anak dan juga sahabat. Dan topik kita hari ini ialah Anakku Sahabatku. Kita ingin bersama-sama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang merupakan perunding utama Nadi Ilmu Training Management. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali kita untuk bersama-sama membicarakan topik kekeluargaan yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan anak dan juga ibu bapa tetapi bersahabat. Cakap pasal bersahabat ni pastinya ikatan rakan, teman, apa-apa yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sentiasa ada kawan. Dia tak kiralah kawan baik ke, kawan tak berapa baik ke, tak rapat ke. Tapi apa yang kita nak bincangkan hari ini, anakku sahabatku. Jadi kita kena tahu kenapa pentingnya ada rakan baik dan apa yang kita nak sampaikan hari ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat saya Nazrian Noranji. Terima kasih. Lama tak jumpa lepas balik umrah hari tu ni. Makin berseri sekarang ni, alhamdulillah. Saya cuma batuk tak boleh elok lagi ni. Itulah. Dan juga kepada semua pendengar Tazkirah Usrah yang setia di radio bernama pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan kita pada hari ini. Dan bila kita sebut berkaitan dengan anakku sahabatku, ataupun orang kata macam mana nak anak ini boleh menjadikan ayah ibunya sebagai sahabat, ataupun ayah ibu ataupun anak-anak menjadikan ayah ibu sahabat, ataupun ayah ibu menjadikan anak sahabat. Macam mana dia boleh jadi bersahabat yang kedua-duanya ni? Kalau kita refer kepada ayat Al-Quran tadi dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29 tadi tu kan, Allah menceritakan dia bagaimana di akhirat nanti kita akan bertemu dengan kelompok manusia yang menyesal di akhirat. Bagaimana Allah gambarkan mereka kelompok yang menggigit jari. Dia macam keadaan dia menyesal gigit jari tu. Sebab dia kata apa? Kenapalah dulu aku tak ikut Nabi? Dia kata gitulah lebih kurang. Kenapa tak ikut Nabi? Kenapa tak ikut orang-orang yang soleh? Kenapalah tak ikut orang kini? Kenapa aku ikut orang tu? Dia kata celaka bagi aku. Kenapa aku ikut orang tu? Kenapa aku pilih dia? Sebab dialah aku tercampak dalam neraka. Macam itulah lebih kurang. Kata Allah, sesungguhnya dia telah menyesatkan. Dia telah menyesatkan aku. Dia condemn pula kawan tu. Dia condemn pula kawan tu. Dia kata orang ni dulu yang sesatkan aku dulu ni. Ya? Dia sesatkan aku dulu. Aku dah bertemu dengan kebenaran Al-Quran. Ada dah orang ajak aku buat baik, tapi aku ikut juga kawan yang buat jahat ni tadi. Salah pilih kawan. Salah pilih kawan ni.
Dan kata Allah, dan adalah syaitan itu tidak akan membantu kau. Kita salah pilih kawan. Syaitan dari kalangan manusia ini. Akhirnya di akhirat dia menyesal. Dia kata, kenapalah tak ikut dulu. So hari ni kan, kita nak nampak orang yang menyesal ini di akhirat nanti akan saling tuduh menuduh. Kat dunia seronok dia berkawan. Itu kawan dia, ni kawan dia, itu kawan dia, ni kawan dia. Semua dia buat. Tapi di akhirat dia menuduh kawan dia pula. Dia tuduh kawan dia itu, inilah sebab engkau dulu, sebab engkau lah aku tercampak dalam neraka ni. Dalam surah yang lain kan, bagaimana dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Bila di akhirat nanti ada orang menuduh kawannya dengan sebab kawan tu tadi dia melakukan kesalahan, Allah datangkan satu lagi bagaimana berlakunya perbalahan di akhirat. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Akhirat nanti, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, orang yang baik-baik kat dunia ni dulu, dia akan bermusuh di akhirat. Dia akan bergaduh di akhirat antara satu sama lain, melainkan orang-orang yang bertakwa. Masa itulah bila dia tuduh kawan dia tu kan, engkau lah yang sebab engkau akan masuk ke dalam neraka. Kawan tu pula balas balik, bila masa pula aku ajak engkau? Bukan kau dulu ke yang pilih benda tu dulu? Saling bergaduh ni. Bergaduh, balas ni. Kat dunia kan main lagi kau rapat kan, kawan ajak ke mana pun kau pergi je. Malam-malam keluar 12 tengah malam, kau tinggalkan anak dan isteri kau kan dalam keadaan tak beritahu apa-apa, ataupun dalam keadaan anak dan isteri masih memerlukan kau. Nak keluar boleh, tak ada masalah kan Ji kan, tapi biarlah anak tu tidur dulu orang kata kan. Begitu ke isteri tu, dan jangan keluar selalu pula orang kata kan. Dan akhirat nanti kawan yang itu jugalah yang akan bergaduh nanti. Akhirnya berbalah. Tak ada siapa mengaku kesalahan. Dan Allah gambarkan, kau menyesal nanti, kata Allah. Sebab masa waktu tersebut, rakan yang mengajak engkau itu tidak akan membantu kau di akhirat. Kata Allah, illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau itu rakan yang membawanya ke surau, ke masjid, itu rakan yang mengajak kepada kebaikan, ajak yang berbuat amal-amal saleh, kata Allah, illal muttaqin, orang bertakwa pula sebaliknya. Dia saling bantu-membantu. Suami bertakwa membantu isteri masuk ke syurga, isteri bertakwa membantu suami masuk ke syurga, termasuk anak-anak dan juga ayah ibu. Sebab itu, sidang pendengar sekalian, ayat ini mengajar kepada kita cari rakan yang betul-betul dapat membantu kita di akhirat, bukan di dunia semata-mata. Dan inilah perkara yang ayah ibu kena ajarkan kepada anak-anak, ceritakan kepada anak-anak. Kenapa penting kawan ni? Duk ikut kawan tu sangat, kenapa? Akhirat nanti kau akan bergaduh dengan dia nanti. Cari kawan yang baik-baik. Dan di sinilah peranan ayah ibu, bagaimana caranya untuk mendidik diri kita dahulu, sebelum mendidik diri anak-anak kita untuk cari rakan-rakan yang baik sebagai pembantu kita di akhirat nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Anakku sahabatku, itu topik kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang merupakan perunding utama Nadi Ilmu Training Management. Anda boleh bersama kami bertanyakan soalan ataupun berkongsi pendapat seperti biasa 0326927939 ataupun respon di Facebook kami di Bernama Radio. Jadi nak bercakap mengenai pilih sahabat ni supaya kita tak tersalah pilih, macam kita selalu dengar, kalau kita berkawan dengan orang yang pakai minyak wangi, wangilah juga kan. Kalau kita berkawan dengan orang busuk, busuklah juga. Betul. Maknanya ada kesan dia, ada impak dia kan. Jadi sama ada kita terpengaruh ke arah kebaikan ataupun kebaikan, sahabat ataupun rakan yang kita pilih tu memang akan mempengaruhi kita. Maknanya kita bercakap juga mengenai persekitaran. Betul. Jadi bagaimana kita sebagai ibu bapa nak ajar supaya anak-anak kita ni boleh mencari rakan baik untuk diri mereka sendiri, supaya tak salah pilih kawan. Kadang-kadang kita tegur anak-anak bukannya macam mak ni kawan tu tak boleh, ni tak boleh kan. Ayah ni macam mereka memberontak sebenarnya. Dah tu je kawan dia yang ada kat situ. Macam mana kita nak pilih, nak menjauhkan diri dengan rakan yang kita rasa tak eloknya budak ni berkawan dengan dia ni. Baik, macam disebut tadi kan, berkawan dengan orang yang jual minyak wangi. Di sebelah hadis Nabi berkaitan dengan cerita ni. Hadis Nabi cerita berkaitan dengan kalau kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kalau kita tak membeli pun minyak wangi tu lekat kat badan. Tapi jangan berkawan dengan tukang usi, dia kata. Kita tak dekat dengan dia pun tapi terbakar baju kita, dia kata. Macam tu Nabi gambarkan untuk memilih rakan. Baik ayah ibu, sidang pendengar sekalian, macam mana cara kita nak mengajak ataupun nak mendidik anak kita, bagaimanakah cara terbaik untuk memilih kawan? Hari ini kan Ji,
semua orang nak menengok contoh. Nak tengok contoh. Siapa contoh terbaik yang boleh ditunjukkan? Kita boleh beritahu kepada anak, ikut orang tu. Tengok macam mana cara dia pilih kawan. Pada saya je kan, sebelum mengajar anak kita untuk memilih kawan yang baik, kita dahulu ayah ibu pilih kawan yang baik-baik. Bermula dengan kita. Itu sebab ni kira ulang kaji ni. Saya sebut balik pada sendiri pendengar sekalian, saya sebut sebelum ni, antara 3 elemen yang sangat penting dalam pendidikan anak-anak, mesti ada al-qudwatul hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Siapakah contoh tauladan yang terbaik yang anak-anak nampak depan mata dia kalau bukan mak ayahnya? Setiap hari dia ngadap mak ayah dia. Setiap hari. Kalau anak perempuan tu kalau betul-betul dia mengadap ataupun mak tu tadi memberi kesan kepada anak-anak dalam mendidik tu kan, sampaikan pakai tudung anak perempuan sama macam tudung mak dia. Kalau dekat belakang itu brush kat situlah brush anak dia. Kalau dilihat sampai tercekik lah anak tu sama kan dia kata. Kalau mak jangok, anak pun jangok juga. Jangok songgak. Gitu. Terpengaruh dengan mak dia ni. Itu sebab kena tunjukkan contoh-contoh yang baik pada anak. Sebab anak-anak dari kecil lahir ini, dalam kitab Tarbiyatul Aulad menyebut, jaga-jaga apabila anak berumur ataupun dalam umur mumayyiz, sudah pandai pilih baik dan buruk, dia tahu baik dan buruk sampai umur dewasa. Waktu tersebut waktu yang sangat kritikal. Maknanya semua yang dia tengok dia akan tiru. Sebab mak ayah kena tunjukkan bagaimana cara memilih kawan yang baik. Saya bagi cadangan pada mak ayah, ibu ayah, bawakan anak kita ke tempat-tempat yang baik. Banyak ayah ibu menghabiskan masa dengan anak untuk bermain, bawa berjalan-jalan. Boleh, tak ada masalah. Tapi apa kata selepas ini banyakkan ayah ibu menghabiskan masa dengan anak beribadah. Bawa anak ke surau. Dia bawa anak ke surau, kenalkan anak kita dengan kawan-kawan kita. Akhirnya anak belajar. Oh, nak kawan yang baik, macam ikut ayah aku, ada dekat surau kat masjid. So anak pun akan terpengaruh. Oh, lepas ni kalau nak cari kawan di tempat dia. Ataupun kita bertemu dengan rakan-rakan universiti, ataupun bertemu dengan rakan-rakan di tempat kerja kita, katakan. Yang baik-baik tunjukkan kepada anak kita, supaya anak kita terpengaruh. Oh, nanti kalau nak cari kawan, cari macam kawan di universiti, cari kawan di sini. Macam itu lebih kurang. Ataupun kadang-kadang macam mana cara kita nak mengajar anak kita untuk memilih pasangan, nak berkahwin pula ni kan. Sama juga, ayah ibu nak carikan kawan itu anak kepada kawan kita, ataupun anak nak mencari kawan, bagaimana nak didik, nak cari pasangan. Pertama, ceritakan kepada anak kita, ayah nak kawan yang macam mana, mak nak yang macam mana. Nak kaki masjid ni, dia kena cerita. Kan? Kalau nak pasangan tu pasangan yang macam mana, nak menantu yang macam mana, cerita pada anak. Ayah kalau boleh nak sekian orang macam ni, semayang apa semua. Kemudian datangkan contoh. Siapa contoh terbaik? Katakan ibu cerita dengan anak perempuan, mak kalau boleh nak dapat menantu lelaki, suami untuk kau macam ayah kau. Lebih kurang. Ayah tengok pergi surau sembahyang masjid kan, baca buku, kerja rajin, tapi dengan syarat memang macam tu lah bapak. Jangan pula nanti bagikan contoh bapak tak sembahyang tak jadi, nanti bapak tak ke surau nak kan. Nak baik-baik di sini tak baik. Di sini tak baik. Kita risau kan? tu pula. Yang kita risau tu juga tu kan, takut-takut nanti kita kata yang kemas macam ayah, tapi ayah tak kemas mana pun kan. Dia kena bagi contoh yang dekat dengan anak dan boleh memberi impak yang besar kepada anak. Maknanya di sini nak beri sesuatu kepada anak tu, contoh tu bermula daripada rumah. Daripada rumah. Bapa tu sendiri. Sebab siapakah orang yang paling banyak bersama dengan anak masanya? Dah tentu mak ayah je. Dah tentu mak ayah. Dan juga saya berpesan kepada semua guru, sebab guru juga menghabiskan masa yang banyak di sekolah dengan anak-anak. Kesian guru sekarang kan, apa-apa sikit salahkan guru, apa-apa harapkan guru kan. Saya cuma pesan kepada rakan-rakan guru, berikan contoh yang baik. Contoh saja, sebab kebanyakan orang belajar dengan melihat. Sebab itu setiap perkataan, perbuatan kita semua menjadi contoh. Dan kalau contoh yang baik je, subhanallah. Ini yang kata Nabi dalam hadis, contoh ilmu yang baik diajar kepada anak murid kita, 7 amalan masuk ke lubang kubur. Apa kata Nabi? Man 'allama ilman, barang siapa mengajar kepada seseorang satu ilmu. Ilmunya bukan bercakap pun je, pakaian sahaja. Guru pakaiannya kemas, anak ikut, anak murid ikut. Macam mak ayah pakai elok kan. So dia bermula daripada ayah dan ibu. Tunjukkan dahulu, bawakan anak-anak ke tempat yang baik-baik, perkenalkan rakan yang baik. Akhirnya anak akan belajar, oh kalau nak cari kawan baik, inilah tempat dia. Dan selepas kita beritahu kepada anak, inilah harapan mak ayah kita, harapan ayah ibu, apa kawan-kawan yang baik untuk anak-anak kita ni tadi. Okey, baik. Kita bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang merupakan perunding utama Nadi Ilmu Training Management, bercakap mengenai Anakku Sahabatku dalam Tazkirah Usrah. Anda boleh bersama kami seperti biasa 0326927939 atau respon di Facebook di Bernama Radio. Terus setia bersama kami, kembali lagi selepas ini.
Dapatkan tajuk berita akhbar anda esok di Bernama Radio hari ini. Kembali bersiaran dalam Tazkirah Usrah. Topik kita Anakku Sahabatku. Anda boleh bersama kami bersama Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid, Perunding Utama Nadi Ilmu Training Management. Mungkin ada nak bertanyakan soalan ke, nak berkongsi pengalaman ke, kan mendidik anak-anak ni sebab tak semudah itu. Kadang-kadang ramai juga yang kata Ustaz, contoh nasihat ibu bapa, ada setengah anak dia mudah ikut, dia memang hormat dan dia takut. Ada setengah anak ni ibu bapa cakap tak dengar, lagi dengar kata orang lain ataupun guru ataupun nasihat pakcik atau makcik dia. Dia jadi macam dah dia hampir-hampir anakku Sazali lah tapi dia macam dah manja sangat kan. Mak ayah tegur dia lain sikit, lagi ditegur lagi dibuat, macam tu. Jadi bagaimana Ustaz nak mendepani masalah seperti ini? Baik, ada dua perkara yang sangat penting yang ibu ayah perlu bersedia terlebih awal sebelum mendidik anak-anak. Dan ketika mana mendidik anak-anak, dia buat dua benda ni kan, insya-Allah akan menyebabkan anak merasa hormat kepada ayah ibu, segan dengan ayah ibu. Dia jaga dua benda ni. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia awal-awal permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya apa yang Nabi buat, Nabi memperelok ataupun Nabi menjadi contoh kepada para sahabat Nabi dari segi ibadah Nabi. Ibadah Nabi lebih hebat berbanding daripada sahabat Nabi. Itu sebab dalam bab solat katakan, ketika mana Nabi nak mengajar sahabatnya untuk solat, Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah seperti mana engkau melihat aku sembahyang. Okey. Dari segi ibadah, bacaan Quran, tengok seperti mana ibadah qiyamul lail pada Nabi. Pada Nabi qiyamul lail ini hukumnya wajib pada Nabi. Pada kita sunat muakkad. Tapi kalau ada ayah ibu yang berusaha ni untuk berqiyamul lail, ibadahnya baik di masjid, di surau, katakan banyak menghabiskan masa surau masjid, lepas habis sembahyang baca Quran. Takkan nak tersegan dengan ayahnya bila ayah kata, bang baca Quran bang, nak tak nak baca Quran lah sama anaknya, sebab maknya ayahnya buat dahulu. Bila dia memperelokkan ibadah. Yang kedua apa yang Nabi buat, yang kedua memperbaiki akhlak. Buat dua benda, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Apa kesan? Anak-anak segan kepada mak ayah. Akhirnya anak hormat kepada mak ayah seperti mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang segan hormat pada Nabi. Termasuk musuh-musuh Nabi juga sangat takut dan hormat kepada Nabi dengan sebab dua perkara. Satunya ibadah Nabi, satunya lagi adalah akhlak Nabi. Itu sebab mak ayah yang memiliki ibadah yang sangat baik, akhlak yang sangat baik, bila bercakap dengan anak kan cakapnya lembut, didengar oleh anak, memberi kesan yang baik kepada anak. Sangat baik. Itu sebab bila buat macam itu pada anak, apa kesannya? Anak tak ada alasan. Inilah bapa yang menyempurnakan kehendak dia, menyempurnakan akhlak ibadahnya, sampai anak kata apa? Tak boleh lah, tak nak ikut cakap bapa aku ni sebab dia terlampau baik dengan aku. Itu sebab perkara ini bermula dahulu dengan mak ayah dahulu. Dan bila bercakap dengan anak, insya-Allah insya-Allah. Bila baik dua benda tu tadi, ibadah dan juga akhlak kepada anak kita tu tadi. Tak sebab untuk anak nak menolak mak ayahnya tu tadi. Okey, itu betul. Dan apa yang kita biasa dengar juga, anak-anak ibarat kain putih dan kita yang mencorakkannya. Apa pun Ustaz, ada orang ibu bapa memang dah baik dah kaki masjid, tapi anak dia masya-Allah belum tentu. Maknanya iman tak dapat diwarisi. Kena nyanyi tu itulah. Kalau saya nyanyi saya takut nanti habislah orang lain, tak lakulah. Jadi macam mana tu Ustaz? Maknanya kita tak boleh menilai anak tu sama dengan macam mak ayah dia. Kalau mak ayah dia kaki masjid baik, belum tentu anak dia baik Ustaz. Sama sekarang ni sama juga kan. Mungkin itu yang kita nak dapat penjelasan. Nak kata dia ni tak baik tapi dia diuji dengan anak yang tidak baik. Macam mana ni Ustaz? Inilah jawapan-jawapan ataupun persoalan yang banyak orang tanya saya dalam cara berdosa ke dia sebenarnya kan? Dalam satu bab dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, dia menceritakan tentang ayah ibu yang derhaka. Ayah ibu derhaka tu. Okey. Apa maksud ayah ibu derhaka? Ayah ibu yang tidak menjalankan tanggungjawab kepada anak-anak. Amanahnya, makan minum, pakaian, apatah lagi didikan agama kepada anaknya. Tapi dalam waktu yang sama dia menghukum anak dia. Itu yang derhaka. Yang ini memang mak ayah bersalah. Mak ayah yang berdosa sebab tak didik anak.
Tapi bila mak ayah dah sempurnakan segala tanggungjawabnya, dia dah didik dengan agamanya, dengan akhlaknya, fizikal, mental kepada anak-anak, anak masih juga tidak dapat berubah, katakan anak masih lagi begitu, sedarlah pada ayah ibu semua, anak inilah menjadi asbab kita akan masuk ke dalam syurga nanti. Allah menguji kita dengan anak ini. Sama jugalah dengan suami dengan isteri, sama juga. Bila kita dah buat baik dengan suami, katakan dah sempurnakan segala keperluan dia, amanah dan segala-galanya, tapi masih lagi buat perangai, memang saja Allah menghantar dia, suami ini, ujian kepada isteri. Sebab di akhir ujian itu, apa kita akan dapat? Itulah syurga Allah Ta'ala. Walaupun anak tak baik, tak baik sekalipun. Bayangkan Nabi SAW berdakwah selama 23 tahun. Apakah seluruh makhluk, seluruh manusia beriman kepada Allah? Sebab Allah nak mengajar kepada kita. Allah mengajar kepada kita seperti Allah mengajar kepada Nabi, wala tamnun tastakthir. Muhammad, bila kau berdakwah kepada orang, jangan berharap ramai akan yang ikut kau. Artinya tetap ada juga orang yang akan menjauhkan diri daripada engkau. Itu sebab Allah pesan pada Nabi, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Muhammad, kalau mereka berpaling, kalau musyrikin Mekah ini berpaling tak nak ikut engkau, faqul hasbiyallah, katakan cukuplah Allah bersama dengan aku. Dan masa itulah ibu ayah bertawakal kepada Allah. Ya Allah, berdoa pada Allah, ya Allah, aku dah didik anak aku, ya Allah, sebaik-baiknya, ya Allah, aku tawakal kepada engkau, ya Allah. Dan ingat, doa jangan putus-putus. Kata Nabi, la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak akan terangkat qada melainkan dengan doa. Artinya dengan doa ini akan menyebabkan anak kita berubah. Walaupun dengan fizikal yang kita dah mengajar anak kita, tapi doa jangan putus-putus. Dengan sebab doa ni tadilah menyebabkan banyak perkara-perkara yang luar biasa ini berubah, termasuk anak. Dan jangan risau mak ayah, setiap yang kita dapat pada anak itu atas perkiraan Allah Ta'ala. Kalau tak dapat dekat dunia, hasilnya insya-Allah di akhirat. Jangan penat berdoa. Jangan penat. Sebab kita boleh minta kepada Allah apa-apa sahaja di dunia. Berdoalah kepada Allah. Tapi belum tentu Allah akan makbulkan apa yang kita minta. Sebab Allah memberi apa yang Dia nak. Allah bagi apa yang kita perlu, apa yang kita perlu, bukan apa kita mahu. Biasa kita dengar benda tu kan. Mungkin kita minta 10 daripada anak kita, tapi Allah bagi 3 saja. Di mana baki-baki yang 7? Tunggu di akhirat. Mungkin insya-Allah anak yang kita didik di dunia memimpin tangan kita untuk masuk ke syurga di akhirat nanti. Ini kelebihan ibu ayah tu tadi. Okey, baik. 0326927939, anda bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang merupakan perunding utama Nadi Ilmu Training Management. Boleh bertanyakan soalan, berkongsi pendapat ataupun ada apa-apa kemusykilan. Respon juga di Facebook kami di Bernama Radio. Anakku Sahabatku, bercakap mengenai anak yang tak menjadi sahabatku ni pula macam mana? Mungkin ada anak-anak yang katalah dia ramai adik-beradik kan. Ramai adik-beradik, dia ada rasa cemburu. Mak aku ni tak sayang aku, sayang lebih dekat abang aku, contohlah kan. Mak aku ni sayang adik aku je, lebih kat dia. Dia jadi macam ada rasa iri hati, macam kasih sayang tu terlebih kat dia ni. Kadang-kadang ibu bapa dia tak perasan. Dia rasa macam dia dah adil dah, tapi dia tak adil. Membuatkan ada yang terkecil hati, jauh hati dengan mak ayah sendiri. Itu macam mana Ustaz? Baru ni pun je kan, ada satu soalan ditanya kepada saya kan. Ada anak yang mak bapak dia terlupa nak bagi perhatian, tapi dia buat sesuatu untuk menarik perhatian mak ayahnya. Pada saya bagus budak ni sebenarnya kan. Tapi anak dia ke mak ayah dia. Mak ayah. Tapi kena tengok je apa yang dia buat tu tadi untuk menarik perhatian mak ayah. Ada yang anak terpaksa buat perkara negatif. Bayangkan ada satu soalan dalam program parenting saya, dia ada satu soalan. Orang tanya, seorang budak ni, seorang pelajar ni tanya kepada guru dia, cikgu saya dah bosan buat baik, saya nak buat jahat pula dah, dia kata. Kenapa sampai begitu sekali keluar daripada perkataan seorang murid, saya dah bosan buat baik, dan saya nak buat jahat pula. Kenapa keluar begitu? Sebab mak ayah dia tak peduli kat dia. Masa dia buat baik, mak ayah tak peduli. Tak perasan kot. Ataupun macam dia kata, alah dah baik, biar je lah. Sedangkan setiap manusia perlukan perhatian, perlukan kepada penghargaan. Sebab itu termasuk dalam keperluan asas manusia. Ada 5 keperluan asas manusia. Yang keempat adalah penghargaan. Bagi orang yang dah berumur macam kita ni kan, tak perlu kepada penghargaan manusia pun cukup dah. Sebab kita perlu kepada penghargaan Allah Ta'ala. Tapi untuk anak-anak, dia sangat memerlukan penghargaan daripada mak ayah. Dan itu namanya kasih sayang. Tapi malangnya bila buat baik tak puji, bila buat jahat dimaki sungguh-sungguh. Terasa tak anak? Terasa, itu namanya bully emosi. Buat baik emosi. Buat baik tidak dihargai, tapi buat jahat
dihukum. Jadi selepas ini kena cari untuk perkara boleh kita hargai. Perbuatan anak. Kadang-kadang kita tak perasan sebab semua baik-baik je. Cakap terima kasih je pada anak. Cakap sayang. Paling tidak peluk cium je. Kalau anak dewasa tu peluk sikit anak tu. Okey. Baik Ustaz, kita nak cuma pemanggil dahulu ketika ini bersama dengan Cik Zaini di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nazira. Silakan bersama Ustaz Bakar. Dan yang berbahagia Ustaz, ada sikit soalan Ustaz. Tentang apa tu, kita bercakap tentang penghargaan ni Ustaz kan. Ustaz ada sebut penghargaan tadi. Banyak kita baca kisah-kisah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat menghargai orang perempuan, anak perempuan, dan beberapa kali disebut bahawa Rasulullah tak mengaku umat orang yang menyakiti orang perempuan. Dan Rasulullah SAW juga menyeru kepada umat dia, kalau kita bawa balik hadiah, itu utamakan anak perempuan terlebih dahulu, bukan dengan melupakan anak lelaki. Hello Ustaz. Okey, terus. Ya. Dan itu daripada kitab Najul Balaghah, petikan daripada kata-kata Sayyidina Ali, yang menyatakan bahawa malaikat akan melaknat orang lelaki yang menyakiti orang perempuan dalam setiap langkah lelaki itu apabila dia menyakiti orang perempuan. Jadi soalan saya di sini, kenapa dunia hari ini, terutama di sekeliling kita, di negara kita ni, daripada kalangan orang kita sendiri, tak habis-habis isu mengenai kaum wanita ni Ustaz. Jadi di mana kita dapat cara pencerahan supaya orang-orang seperti saya, kaum-kaum lelaki ni, dapat orang kata mengambil iktibar supaya lebih menghormati, menghargai kaum wanita. Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tapi sebelum itu saya nak tanya juga, kenapa perempuan dulu? Kenapa tak anak lelaki dulu? Sebab tadi katanya lebih menghargai orang perempuan. Baik, kita berbalik kepada sirah. Sebelum kedatangan Islam, ini disebut dalam banyak kitab sirah, termasuk juga dalam kitab pendidikan anak-anak dan Islam Dr. Nasrul Luan. Sebelum kedatangan Islam, anak-anak perempuan banyaknya dibunuh oleh zaman jahiliah. Kenapa? Sebab anak perempuan ini menyebabkan malu kepada keluarga. Bila Islam datang, dia angkat darjat. Hadis khusus berkaitan dengan anak-anak perempuan, sampai Nabi kata, siapa yang ada 1, 2, 3 anak perempuan di akhirat nanti akan berkumpul dengan aku. Nabi tunjuk macam segenggam tangan begini. Nak ceritakan siapa yang ada anak perempuan dijaga dengan baik akhlak dan juga agamanya, akhirat nanti akan berjiran dengan Nabi di akhirat nanti. Sebab zaman jahiliah, kebanyakan orang zaman jahiliah membunuh anak perempuan, darjatnya sangat rendah. Sebab bila kita belajar balik sirah, kenapa ada perkahwinan dalam Islam nak mengangkat darjat orang perempuan? Kenapa perlu dibayar maharnya, mas kahwinnya untuk mengangkat darjat orang perempuan, di samping untuk mengukur kemampuan orang lelaki? Di samping itu sebab kebanyakan hadis mengangkat darjat orang perempuan, termasuk bagaimana Nabi memujuk hati dan juga perasaan orang perempuan. Orang perempuan yang dilukai hatinya oleh suaminya, katakan, sampai Nabi kata orang perempuan ini, wal mar'atal mu'ti'ata li zawjiha yadkhulunal jannah ma'al anbiya'i bi ghairi hisab. Orang perempuan, isteri yang taat kepada suami, teruk macam mana pun suami itu tadi, macam-macam perangai suami ni, tapi tengok macam mana Nabi pujuk, tak apa, sabar Nabi kata, dan taat kepada suami, kata Nabi, engkau boleh masuk ke dalam syurga bersama dengan para nabi. Bukan Nabi SAW seorang, para nabi, tanpa dihisap. Itu sebab Islam sangat mengangkat tinggi darjat orang perempuan. Teruk macam mana pun suami, macam mana pun. Tapi itulah kan, manusia ni sabar ni tak adalah orang kata tak saya ni bukanlah sabar para anbiya kan. Macam tu kan. Kesian juga kan. Sama je, saya terpaksa pujuk orang perempuan dengan cara begitu, sebab begitulah cara Nabi memujuk orang perempuan. Sebab orang perempuan tak boleh buat apa je. Dia nak boleh buat apa? Dia boleh cerai tak suami dia? Tak boleh. Tak boleh, minta fasakh saja. Minta khuluk, itu pun kalau mahkamah benar kan, dengan bukti-bukti yang kukuh kan. Kalau tak, nak macam mana? Baru ni pun ada seorang isteri yang WhatsApp ke, saya tak ingat lah, dia yang dicerita, suami dia WhatsApp dia, mesej dekat dia, beritahu, abang minta maaf banyak-banyak. Kenapa? Abang dah kahwin seorang lagi. Dia cerita macam tu. Rasa bersalah sangat. Isteri tu mengadu pada saya, Ustaz, saya patut buat apa? Dia kata. Jawapan saya ni je kan akan memberi kesan kepada dia, sebab yang dibuat bergantung pada jawapan saya. So saya nak jawab macam mana? Saya kena jawab seperti mana Nabi bagi jawapan kepada para sahabat, pada orang perempuan. Sebab kemuncak orang perempuan akhirnya masuk ke dalam syurga. Itu sebab saya minta sangat orang lelaki yang mendengar kita pada hari ini, bila Nabi bagi offer, tawaran kepada orang perempuan, seronoklah lelaki tu terus buat jahat, Ustaz. Tak habis lagi je sampai tak boleh ni.
Dia kena hormat juga orang perempuan kan. Ni cik nak masuk cerita ni. Nabi sebut dalam hadis, isteri orang perempuan dia solat, dia puasa, dia jaga aurat, dia jaga dia punya diri dia, maruah diri. Yang keempat, dia taat kepada suami. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak. Istimewa. Bukan orang lelaki, orang perempuan sahaja. Orang lelaki yang mendengar kena faham elok-elok. Isteri kita ini kalau dia taat dengan kita, dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak. Saya tanya orang perempuan, syurga apa yang kita nak pilih nak masuk je? Mesti yang paling tinggi syurga Firdaus. Boleh bertemu dengan Nabi, boleh bertemu dengan Allah. Orang lelaki, suami katakan yang mendengar pada hari ini, cuba fikir, kalau isteri masuk ke syurga, bukankah kita juga boleh masuk syurga? Dengan sebab isteri masuk syurga. Dan kita kena ingat, kalau isteri masuk neraka, takut-takut kita juga boleh terseret dalam neraka. Dah tu, kalau ada Nabi offer kepada isteri boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak, suami tolong bantu isteri supaya menjadi ahli syurga. Sebab kita juga boleh menjadi ahli syurga. Jangan bebankan dengan isteri dengan tanggungjawab dan arahan-arahan yang tak mampu isteri nak buat. Dia tak mampu nak buat, tapi kita ugut dia. Kita kata kalau tak ikut cakap abang tak masuk syurga. Tak kekesian dekat dia. Sedangkan Nabi SAW ketika mana sahabat tanya Nabi, dengan siapa yang aku patut taat dulu? Kata Nabi, ummuka, ibu kamu. Siapa lagi ibu kamu? Siapa lagi ibu kamu? Dan siapa lagi? Barulah ayah kamu. Kenapa Nabi sebut 3 kali je? Sebab ada 3 perkara yang orang lelaki tak mampu nak buat. Sebab tu orang lelaki kena redha dan juga kena hormat isteri. Apa yang pertama, seorang suami tidak mampu untuk mengandungkan anak. Yang kedua, tidak mampu untuk melahirkan anak. Dan tidak mampu untuk menyusukan anak. Dengan sebab 3 perkara inilah, tolonglah orang lelaki, suami contohnya, tolonglah kita membantu isteri kita supaya dia menjadi ahli syurga. Jangan bebankan, jangan susahkan dengan perintah dan juga tanggungjawab yang berat-berat sampai dia tak mampu. Okey, sedaplah lelaki lepas ni. Tak apa dia buat jahat, tak apa, sabar nanti masuk syurga dengan para anbiya. Senanglah macam tu kan. Okey, kita bersama dengan Ustaz Basia Fitri Abdul Hamid, Perunding Utama Nadi Ilmu Training Management. Anakku, sahabatku, kata Encik Abdul Mujib di Facebook, dia kata jadikan Al-Quran sebagai sahabat supaya membantu kita ketika sesat, melindung diri kita ketika musibat. Semoga diri kita sentiasa selamat. Pantun lah tu. Okey. Tadi ada juga dikaitkan dengan pilihan kawan. Kalau kita tersalah pilih kawan, kita bukan nak salahkan sesiapa, tetapi yang mencorakkan anak-anak kita sebenarnya ibu bapa. Tapi kalau kes sekarang ni, kita ramai menyusahkan guru. Sebagai contoh kan, macam ni sebab guru lah ni tak didik anak betul kan. Kadang-kadang guru sekarang ni tertekan juga dengan macam-macam arahan, macam-macam pesanan kat WhatsApp kan. Grup WhatsApp ni, grup WhatsApp hari-hari 24 jam berbunyi dengan tanya apa, stokin tertukar lah, tertinggal lah, bekas nasi goreng tertinggal. Jadi banyak perkara yang macam ibu bapa memberi tekanan sebenarnya kepada guru. Mungkin mereka seolah-olah menganggap guru lah yang akan membentuk anak tu. Macam mana Ustaz? Saya ni je kan, saya sangat teliti lah. Sebab saya juga duduk dalam grup WhatsApp guru, parent ni sebenarnya. Guru maksudnya guru dan juga parents kan. Dalam grup parents ni kan, mak ayah ni, saya memang saya cikgu tu. Kerja sekolah tu cikgu kan, sekali kan. Buku-buku tak jumpa cikgu, buku bertukar buku sekian-sekian kat mana. Macam Allah, banyaknya lah soalan ni kan. Hebat cikgu kan. Sekejap jadi penjual kedai buku kan. Kejap jadi doktor ke tak. Subhanallah. Balik rumah Allah nak layan WhatsApp mak ayah ni. Mudah-mudahan Allah merahmatilah guru-guru kita. Saya sebenarnya begini je. Pada saya kan, mak ayah ini, pada saya lah, kalau ibu ayah yang menjaga anak ataupun dia letakkan harapan yang besar pada guru sebenarnya. Harapan sangat besar kepada guru. Kenapa je? Sebab kadang-kadang kita mak ayah tak mampu dengan anak. Akhirnya harapan letak pada guru. Dan pada saya lah, saya memujuk hati seorang guru, terimalah anak itu seperti anak kita. Memang kerjanya letih, kerja pendakwah semuanya letih, tidak ada rehat melainkan dalam kubur saja kita akan berehat. Apatah lagi bila kita ni disebut oleh Nabi al-ulama warasatul anbiya, guru-guru ini waris para nabi. So kerja Nabi bagaimana? Dengar pendapat orang, dengar masalah orang, tolong selesaikan, ambil yang positif. Tapi saya minta dalam waktu yang sama, mak ayah jangan menyalahkan guru. Ayah ibu, kita mengharapkan anak kita berjaya di dunia akhirat. Bukankah guru juga mengharapkan anak berjaya di dunia akhirat? Nampak tak Ji? Kita guru dan mak ayah berkongsi cita-cita yang sama. Anak-anak berjaya di dunia akhirat. Bolehkah ketika mana kita ni mengharapkan anak berjaya, kita berkongsi cita yang sama, tapi salah menyalahkan salah satu sama lain? Tak sepatutnya kita saling bantu-bantu. Di mana kelemahan mak ayah, guru bantu. Di mana kesilapan guru, mak ayah bantu. Kan baiknya begitu. Setakat silap kecil-kecil itu maafkanlah. Maafkan sahaja begitu. Belajar daripada bagaimana para sahabat menghantar anak ke sekolah. Saya ambil contoh je.
Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Bani Abbasiyah menghantar anaknya Al-Amin. Dia kata dekat guru ni tadi, cikgu, yang anak saya ajar baik-baik. Kalau anak saya degil, pukullah dia anak saya ni tadi. Pukullah anak saya. Kasarlah dia. Maksudnya kortan anak tu tadi. Kalau anak saya berlaku degil, tapi bantu anak saya untuk berakhlak mulia. Dia bagi harapan kepada guru. So mak ayah, dia harapan kepada guru-guru, cerita apa yang kita nak daripada anak kita, supaya guru-guru ni sama-sama tahu apa yang patut dibuat kepada anak kita, dan sama-sama membantu. Pada saya mak ayah, ibu ayah, jadi seperti disebut oleh para sahabat Nabi, bagaimana nak jadi sahabat kepada anak. Kata sahabat, bermainlah dengan anakmu selama 7 tahun, mendidik anak selama 7 tahun, dan bersahabat dengan anak selama 7 tahun. Kalau 21 tahun bersama dengan anak, bukankah dia akan menjadi sahabat kepada anak dia tu nanti? Bermain dengan anak. Itu sebab kita kena tahu mak ayah, apa kesukaan anak kita. Yang kesukaan itulah kita kena bersama-sama raikan. Anak suka main bola, sama-sama main bola. Sekarang ni tak, sekarang ni gadget. Mainlah gadget dengan anak. Duduk sebelah maknanya main game dengan anak macam tu Kita nak buat macam ni Gigi. Kita raikan dia, sebab nanti kalau kita nak bawa dia ke surau, dia ikut kita. Barulah fair and square. Tapi waktu yang sama, tolong bimbing ataupun kawal anak menggunakan gadget. Boleh, tak ada masalah. Nak main bola ni waktu dia. Sampai waktu sembahyang berhenti, ambil gadget simpan. Akhirnya bila kita raikan apa yang anak suka, anak juga akan raikan apa yang kita suka. Jangan asyik nak suruh anak ikut apa yang kita nak. Pergi baca buku, ayah main handphone. Tak boleh. Dia kena buat sama-sama. Okey. Kesan besar kepada keluarga tu tadi, insya-Allah. Baik, dalam masa yang berbaki ni Ustaz, anakku sahabatku, mungkin sedikit tip-tip ataupun pesanan supaya kita dapat jadikan anak kita ni sahabat kita. Anak kita pun menganggap ibu bapa pun sahabat mereka yang terbaik lah. Baik, untuk diri saya juga dan juga pada pendengar sekalian, banyakkan habiskan masa dengan anak. Dia bukan soal berapa banyak masa dihabiskan, tapi kualiti masa bersama dengan anak, walaupun sekejap. Semua orang saya buat bekerja, tapi bila berada di rumah, pastikan ada ruang dan masa untuk anak. Paling tidak sampai ke rumah, letak sekejap handphone 5-10 minit, berbual dengan anak. Sebab berbual itu bentuk kasih sayang, bentuk perhatian kita bagi kepada anak. Lepas tu mesti anak nak main punya. Lepas dia main tu, kita tengok dia keluar tu nak main. Kalau kita diperlukan main sama-sama, main sama-sama. Tapi dia main dengan kawan dia kan. So di situ cukup dah. Dia bukan soal berapa banyak masa yang kita gunakan, tapi masa yang sedikit sangat berkualiti kepada anak. Dan makin banyak masa berkualiti kita dengan anak, semakin akrab anak bersama dengan kita. Semakin banyak sentuhan, semakin banyak ciuman, semakin banyak pelukan, semakin kasih anak kepada kita. Dan akhirnya anak-anak akan menjadi sahabat kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sampai di sini sahaja Tazkirah Usrah bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri Abdul Hamid yang merupakan perunding utama Nadi Ilmu Training Management. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Tazkirah Usrah akan datang. Saya Nazira Noran. Assalamualaikum. Jumpa lagi.